Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini adalah 17 Ramadan 1447 Hijriah bersamaan dengan 7 Mac 2026 hari Sabtu. Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina mengadakan gotong royong memasak untuk juadah majlis iftar pada hari ini, iaitu majlis iftar perdana Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina. Okey, ini antara ahli-ahli karya, ahli-ahli jawatankuasa, ketua chef dan chef-chef Masjid Al-Ikhlas sedang menyediakan juadah untuk berbuka puasa petang ni. Terdiri daripada menu iaitu kambing masak masala, masakan mamak dan juga kari daging. Yang ni tengok, jawang tengah kacau. Ni kari daging. Yang ini adalah kambing masak masala. Lebih kurang 80 kilo daging kambing yang kita sediakan untuk petang ni. Ni dia ahli-ahli jemaah kita, ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Ni Cikgu Azhar kita, Cikgu Ad orang panggil. Ni sahabat-sahabat kita, Abang Fuad, Abang Zubir. Ni chef, ketua chef kita, Cik Yusuf bin Sharif. Abang Zubir, Abang Mi 786 ni, Abang Mi ni 786. Ni ahli-ahli kita, karya kita sedang menyediakan ubi kentang untuk dimasukkan dalam masakan. Daun limau pun ada. Okey, kita zoom sikit apa yang dia buat. Ubi kentang. Masuk dah. Okey. Bali tak nak. Lepa ni tak bergambar Bali mana boleh. Jadi kari daging kari daging. Ikut mai Yasmin. Jasmine. Kari daging 786 juga kari pun. Bali kena apa di masjid. Kita masak untuk masjid ni. Perdana. Masak untuk masjid Taman Tunku Sarina. Muka otai-otai semua ni. Tahun depan kita buat uniform lagi sama tu. Oh, kelia. Meja lagi meja semua. Okey, ini bahagian menggoreng padam. Itu dia Abang Syaring kita dengan baju khairat kematian dia. Bukan baju khairat kematian ya. Ini t-shirt menyerupai Rukun tangga. Rukun tangga. Ini adalah padam ataupun disebut aplam juga. Yang ni adalah periuk untuk menggoreng ayam goreng berempah. Okay. 4 periuk semuanya untuk majlis iftar pada petang ni. Petang ni kita datang awal pukul 6. Datang awal pukul 6, kita ada qasidah daripada tahfiz dan baca Yasin dan juga tahlil. Semuanya otai-otai kita. Otai-otai kita ni. Apa ni rajin. Ini mencari pahala bulan puasa ni, menyediakan juadah untuk membuka puasa ni, pahala dia besar. Bukan kecil-kecil pahala. Nanti datanglah ramai-ramai ke Masjid Al-Ikhlas pada petang ni jam 6 petang. Kita dah mula dah dengan qasidah daripada tahfiz, sekolah tahfiz yang kita jemput.
Yang ni geng baju merah. Baju komuniti penduduk Pasar Sara, Taman Tuku Sarina. Baju dia pun. Pun sama. Ni makan ni apa dia ni? Kentang. Makan apa ni? Jadi kari daging kari daging. Import mai Yasmin. Jasmine. Kari daging 786 juga kari pun. Balik kena nampak di masjid. Kita masak untuk masjid ni. Perdana. Masuk untuk masjid Taman Tuku Sarina. Muka otai-otai semua ni. Tahun depan kita buat uniform lagi tahun tu. Oh, kelia. Okey, 17 Ramadan, malam ke-18 Tarawih. Hari ini adalah 7 bulan Mac 2026. Sedang menyediakan juadah berbuka puasa majlis iftar perdana untuk Masjid Ikhlas. Yang ini gulai daging. Gulai pun gulai 786 ni, gulai mamak. Ketua chef kita Mr. Yusron. Agak hilang yang lemak. Okey. Gulai daging ni kita campur dengan tulang kari, tulang lembu dan juga sedikit lemak lah. Kita tak pakai santan Tak pakai santan langsung. Ini adalah kambing masala. Ini menu mamak lah petang ni. Kita ada juga ayam goreng berempah, ayam goreng petang sana. Alright. Sahabat kita tengah mengayuh. Aduk kayuh dengan aduk kayuh. Tujuh lapan enam punya, baik punya mari. Allah. Gambar lebih ni. Dah jadi video dah, tak? Jawatan mau, kerja tak mau. Balik bagi. Menteri punya ni. Jawatan tak mau. Orang tak volunteer buat mau. Kan? Kerja tak mau. Papdem. 786 yang papdem, oi. Tang ni ya. Papdem ni lepas digoreng kena masuk dalam bekas yang bertutup. Kalau tidak dia masuk angin. Jadi lembek, makan tak sedap lah. Tak rangup. Rangup. Okey. Siap 786. Okey, proses menyediakan ayam goreng berempah. Ini salah seorang kita punya chef, Waki kita. Okey. Ya, ni dah. Kau tak pakai dong kari. Ni Abang Zubir kita sedang mengadunkan dia punya campuran bahan-bahan lagi. Abang Zubir yang ni dia kalau buat teh tarik memang padu lah. Saya tangan dia ada feather. Feather. Tak percaya nak tengok feather no. Tu. Tu nampak feather. Buti. Buti. Dia bulu banyak. Kita akan gaul dulu adunan ni dan kita perap. InsyaAllah selepas Zuhur kita goreng. Lepas Zuhur.
Jadi kari daging kari daging. Ikut mai Yasmin. Jasmine. Kari daging 786 juga kari pun. Balik kena nampak di masjid. Kita masak untuk masjid ni. Perdana. Masak untuk masjid Taman Tengku Sarino. Muka otai-otai semua ni. Tahun depan kita buat uniform lagi sama tu. Oh, kelia. Ini bukti kehadiran Abang Mi kita. Abang Suhaimi. Dia tengah dayung apa ni masalah kambing. Masalah kambing ni kalau nak dayung macam ni berat sikit lah kan. Pasal dia kejap. Dalam poyok ni sendat. Ni gulai daging. Gulai daging. Aduh, tengok pun ya Allah. Menggoda. Sangat-sangat menggoda. Nasi biryani untuk iftar Ramadan Masjid Ikhlas hari ini 7 hari bulan 3 2026 InsyaAllah. Ramuan yang istimewa. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 periuk semua. Ni Abang Mi kita 786 baik ni. Petang. Ketua Chef Encik Yusron Sharif. Tak apa. Kita nak halal ke sana. Nak goreng ayam goreng berempah. Proses menggoreng ayam berempah. Ada 4 kuali 4 kuali square kuali. Kuali 4 segi. 1, 2, 3, 4. Masa tangan bang gegar ni payah. Ini dia ayam goreng berempah. Boh cikgu boh. Ya. Ini dia ayam goreng berempah yang telah diperap. Ice baby. Ice baby.